dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton kita. PTDI Podcast pada pagi ini bersiaran bersama 3 personaliti pustakawan kita di Pustakaan Tun Dr. Ismail, kampus Segamat. Pada hari ini bersama-sama kita ada 3 orang hebat. Bersama saya Puan Mawar Nur binti Abdullah, Puan Siti Rozana dan juga Puan Nurul Zayu. Untuk pendafian pada pagi ini, kita rakaman ini bersifat pemudaian ilmu saja, manakala pendapat panel mungkin ialah pendapat peribadi. Sempena Hari Pustakawan pada hari Jumaat ini, 6 hari bulan 6 2025, dengan temanya yang khas, iaitu memanfaatkan keterangkuman, memperkasakan kemanusiaan. Memanfaatkan keterangkuman bermaksud memberi erti, menghormati kepelbagaian ataupun diversity, manakala pemerkasaan kemanusiaan merujuk kepada usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran individu. Ini ialah satu tema yang julung-julung kali dipaparkan pada tahun ini, demi memanfaatkan ilmu untuk manusia. Simpulkanlah kan. Jadi puan-puan pustakawan pada hari ini, boleh tak saya nak bertanya soalan? Kita ada berapa soalan lah kita nak tanya kan sepanjang sesi ini kan. Mungkin ini ialah siri pertama podcast PTDI, yang mana kita akan ada sesi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya lah kan. Untuk sesi pilot ni kita jemput khas pustakawan-pustakawan kita pada pagi ini. Kita bicara dulu sebelum orang cakap tu macam buka gelanggang lah. Buka gelanggang, barulah kita jemput yang lain kan. Kita akan jemput juga fasiliti kita yang lain, mungkin di dalam kampus, mungkin juga di luar kampus, InsyaAllah untuk sisi yang lain lah. Okey, mungkin kita nak berkenalan secara ringkas. Bolehkah kita berkenalan secara ringkas sebelum kita pergi kepada soalan utama kita pada pagi ini? Okay, pertama kita boleh tak minta dulu Puan Mawar lah untuk perkenalkan diri secara ringkas. Mungkin tak, orang kata tu tak kenal maka tak cinta kan? Cinta. Okey, silakan Puan Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan tahniahlah kepada Encik Akmal sendiri dan juga timnya kerana berjaya menganjurkan dan mengadakan siri 1 podcast ini. Ya, kita jemput rakan-rakan pustakawan kita sempena Hari Pustakawan. Selamat Hari Pustakawan juga kita ucapkan kepada semua rakan-rakan kita yang di luar sana. Nama diberi, kalau dulu-dulu kita cakap nama diberi, Mawar Nur binti Abdullah. Saya merupakan timbalan ketua pustakawan di UiTM Changan, Johor. Cik Akmal, saya dah 20 tahun sebenarnya dalam pustakawan ini ataupun bidang perpustakaan ini. 18 tahun memang di PTDI Segamat dan 2 tahun lagi saya dulu di Monash University di Subang Jaya. Itu saja Cik Akmal. Okey, mantap. Maknanya 20 tahun tu bukan cara-cara pengalaman lah. Orang kata tu banyak lah pengalaman luas lah. Maknanya dengan pustakaan PTDI saja pun dah lama lah kan. 18 tahun 18 tahun lah. Sebelum tu Monash kan. Mungkin ada pengalaman di swasta, ada juga pengalaman di dalam sektor kerajaan kan. Betul. Satu pengalaman yang unik dan berbeza boleh kita terapkan di dalam kerja kita lah semasa ini. Okey. Panel kedua kita iaitu Puan Siti Rozana Mak Sanad, juga timbalan ketua pustakawan yang baru saja kita ucapkan tahniah kepada dia naikkan pangkat secara KUP ataupun khas untuk penyandang ataupun kurungannya memangku kan. Walau macam mana pun sosok tubuh ini merupakan seorang insan hebat. Kita minta kenalkan diri. Masya-Allah. Okey. Terima kasih Cik Akmal. Memang sahabat saya ni kok gurau. Okey, baiklah. Saya Siti Rozana binti Mak Sanad. Untuk makluman ya, baru lagi memangku sebenarnya jawatan ni, kiranya satu tugas ataupun kita tak panggil ni sebagai beban ni sebagai amanah saya lah. Saya kira rezeki ya. Saya diberi jawatan ini sebenarnya yang tak pernah pun saya sangka ya. Sebenarnya saya bermula sebagai pustakawan di kampus Jengka, kampus Jengka. Ya betul. Masa tu tak saya salah tahun 2008, 1 Julai 2008 ya. So 1 Julai 2008, saya ingat lagi tarikh tu saya lapor diri di sana dan juga saya berpindah ke sini pada 15 Mei 2013. Ya, bermula di Jengka lah. So masa mula-mula diberi, orang kata masa saya interview tu dia ditanya, "Okey, nak kampus mana?" Dia bawa mama. Kalau fikir logik lah,
Keratung, faedah keratung kan saya asal faedah keratung mak ayah saya ya. So faedah keratung dengan jengka tu memang jauh. Betul ya, 3 jam lebih macam tu. Tapi kenapa saya pilih itu, orang kata tak adalah sebenarnya ya. Tapi kita ni kita kutip pengalaman lah daripada jengka masuk ke sini, saya kira itu sebagai satu hijrah yang baik. Okey, Dengar cerita dulu Puan Sazana pun memandu lah daripada kita berulang alik macam kita Formula 1 ni kerja kan. Kira kita dah Kancil hafal. king kancil main Tu panggil Ini betul-betul king ni. Dia berapa? Sebab kita bila kita dah ulang alik tu kita dah cam lah jalan kat mana. Tapi alhamdulillah lah kira selamat sehingga hari ni. Alhamdulillah. Tak. Okay, kita buat sesi pengurusan depan ni memandu macam mana laju kan. Selamat. Betul-betul. Okey, baik. Kita ada panel yang ketiga iaitu Puan Nuri Dayu. Okey, Puan Dayu boleh kenalkan diri secara ringkas? Okey, terima kasih Cik Akmal host kita pada hari ini. Terima kasih juga kerana sudi jemput saya ya setaku kira nak berkongsi lah pada hari ini tentang dan tema kita hari ini selaras dengan Hari Pustakawan. Okey, nama saya Puan Nuri Binti Rosli. Saya merupakan pustakawan kanan lah yang currently dah 17 tahun. 17 tahun saya di bidang pustakawan, tapi 1 tahun saya di swasta di Uniten Library. Sepanjang setahun tu actually saya daripada intern student. Saya intern di Uniten Muazzam Shah dan kemudian mereka berhasrat untuk absorb saya sebagai pekerja tetap lah. So dapatlah setahun bekerja dalam jawatan yang tetap sebenarnya, alhamdulillah. Dan kemudian dapat peluang bekerja di UiTM. So dah 16 tahun lah, 16 tahun. Dan sebelum ni saya di UiTM Shah Alam di PITA lah selama lebih kurang 13 tahun dan baru 3 tahun di PTDI Segaman. Wah. Diam tak diam dah 3 tahun kan? Dah 3 tahun. Kadang-kadang dah jadi 20 tahun macam tu. InsyaAllah. Masa tu berkelip berjalan dengan pantas kan. Sebenarnya macam tak rehat juga kan. Berterusan kerja. Itulah Pak kata adalah Al-Quran menyebutkan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Dan juga pepatah Arab ada mengatakan bahawasanya kalau kita tak gunakan masa, sesungguhnya masa itu akan memotong kita. Itu pepatah Arab kan. Okey, boleh kita tanya soalan lain? Boleh. Okey, kita nak tanya sikit lah santai ya. Mengenai pekerjaan pustakawan ini kan. Sebenarnya Hari Pustakawan ni kita nak tanyalah mengenai pustakawan kan. Okey, pertamalah pada Puan Mawar, apa yang mendorong Puan Mawar untuk menceburi bidang perpustakaan ini? Adakah dia cinta pandang pertama ataupun mungkin rezeki terpijak? Okey Cik Akmal, sejujurnya kalau tengok background saya belajar dulu, saya ni adalah pelajar Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Dan saya mengambil kejuruteraan elektrik. Selepas itu apabila kita mohon dalam UPU tu kan dia ada minta 4 hingga 5 bidang yang kita minat. So antara bidang yang saya ambil yang pertama sekali saya ingat dulu adalah memang kejuruteraan elektrik. Kedua saya ambil psikologi, ketiga saya ambil education dan paling last sekali adalah pengurusan maklumat. Saya pun sebenarnya dulu tak tahu apa pengurusan maklumat tu kan, tapi terdetik dekat hati ni memang nak tekanlah dekat situ pengurusan maklumat dan akhirnya orang kata Tuhan tu sebaik-baik perancang kan, kita nak ke bidang lain tapi kita dapat bidang lain. Dan apabila saya berada di Segamat juga, sebenarnya diploma saya di Segamat Akmal. Diploma di Segamat, alumni. Kemudian saya di Puncak Perdana untuk ijazah dan juga master. Saya kira kalau kata sengaja ke tak sengaja, pada saya dia adalah jalan yang Tuhan telah aturkan untuk saya. Ya, sayang sebenarnya kita tinggalkan kejuruteraan metrik tu kan. Tapi pada saya bidang kepustakawanan ini adalah satu bidang yang kalau saya kata kita ni nak menyumbang ilmu lah ataupun kita punya kemahiran, ini platform yang saya kira sangat baik dan memang dekat dengan hati saya. Itu satu perjalanan hidup yang mana kita pun tak sangka. Betul. Sebenarnya kan ke mana arah tuju kita. Mungkin macam orang kata perjalanan yang Tuhan tentukan itu lebih baik untuk kita mungkin kan. Rezeki lah yang Allah letakkan pada kita.
Okey, macam mana pula dengan Puan Siti Rozana? Okay, kalau cerita pada segi promo begitu, so saya pun ada jalan tersendiri jugalah sebenarnya. Promo Cik Akmal, Puan Yuyu. Saya ingat lagi ketika ni kita flashback. Mengingkap memori. Ya betul, sebab saya ingat lagi masa tu lepas SPM, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya ramai yang dapat matrikulasi. So kita rasa aku ni nak ke mana kan? Kita ni dah bila kawan kita sign tulis ni kan. Sign tulis. So saya teknologi kejuruteraan. So nak pergi ke mana kita dah? Rupa-rupanya lalu orang dah saya ke UiTM. Saya pun alumni jugalah, tapi bukan alumni Segamat Bomo. Ya, Cik Man, saya alumni di UiTM Macang. Manakala Macang. Pendek kata masa tu saya ingat lagi kalau saya belajar di sana, orang kat sana ingat saya ni memang Kelantan lah. Tak ada bahasa luar ni, memang saya lekat lah bahasa memang Kelantan. bahasa orang Kelantan orang kata memang dekat lah. Memang mungkin rakan-rakan saya pun ramai daripada Pantai Timur kan. Saya pun daripada Pantai Timur juga, Pahang. So saya ingat bermula daripada situ. So kalau saya flashback lagi semasa saya sekolah, ya, saya pun sebenarnya memang pengawas sumber sebenarnya. So tapi kita tak menjangkakan kita akan jadi librarian. Waktu tu kita tak fikir pun kita jadi librarian. Sebab apa? Sebab masa tu saya ingat lagi, tak tahu pun diploma pengurusan maklumat. Saya kira waktu ketika itu yang kita tak ada ChatGPT, kita tak ada AI, so kita pun Google, tak ada lah connection internet ni, kita duduk orang kampung, kita orang kampung, so lagilah tak ada kemudahan macam tu. Kalau nak ada pun kena pergi sisi, orang kata zaman tu kan, tak ada lagi, tak pandai lagi. Dan juga saya ingat lagi masa tu diploma pengurusan maklumat. Saya fikir dia macam bidang IT tau. Betul. Betul. Sama betul. juga itu. Saya pun ingat IT maksudnya. Saya rasa mungkinlah kami pun bila kita sebut diploma pengurusan maklumat, oh tak apalah, nanti boleh pegawai IT, boleh kerja kat pejabat. Fikir macam tu lah. Tak fikir pada librarian. So rupa-rupanya tak sangka rupa-rupanya diploma pengurusan maklumat, and then kita pun sambung pula degree dan direzekikan. Dan saya pun sebenarnya bukan terus dapat kerja sebagai librarian, saya pun pernah ada pengalaman sebagai guru sandaran sebenarnya, ya. Even kerja-kerja perkaranian pun saya pernah buat. Tapi alhamdulillah Allah rezekikan saya untuk menjadi seorang librarian. Inilah, ya. Itulah dia kan, kita pun sebenarnya tak tahu apa itu Betul. pengurusan maklumat. Untuk Betul. adik-adik di luar sana yang mungkin yang menonton, pengurusan maklumat kalau dipilih dalam UPU tu kan, itu merupakan salah satu bidang cabang untuk masuk ke perpustakaan. Dia selalunya akan berkhidmat di perpustakaan lah. Tapi sekarang dah banyak kan, tak silapnya untuk diploma sekarang dia dah ada pengurusan pengetahuan, tak silap saya. Ya, yang baru Dia dia banyak. pengurusan pengetahuan. Library science tu, library science, perpustakaan. Betul, Dia Ini macam ada salah satu spesifik cabang lah. lah kan. Ya. Salah satu cabang yang lain ialah bidang pengurusan rekod. Yang ini pun mungkin ramai di luar sana tak tahu pengurusan rekod tu ialah apa. Pengurusan perpustakaan tu ialah apa. Pengurusan pengetahuan baru. Ini pun satu yang barulah. Okey, untuk maklumat lah adik-adik kan, mungkin panduan kita Kalau jangka, tujuh berjaya. kalau kita jangka ini dah bulan 6 kan. Selalu UPU semasa bulan ini sampailah bulan 9 akan datang ni kan. Mungkin ada pengambilan yang baru. Kalau UiTM pun ada pengambilan yang baru pun, ini mungkin jadi panduan lah kan. Okey, kalau berminat jadi pustakawan, itu ya. Jangan tak tahu kan. Mungkin panel kita yang pertama, panel kita kedua ni, anggapan mereka pada ketika itu satu bidang yang IT kan, mungkin ke arah IT kan. Macam mana pun bidang IT ni takkan ke mana lah. Kita masih lagi di dalam era teknologi maklumat, yang mana kalau kita pilih jurusan IT pun tak ada masalah. Dia still menguruskan maklumat in term of menggunakan tools apa. Kita menggunakan tools apa. Itu pustakawan, kita menguruskan tools yang berbeza. Okey. Mungkin nanti Puan Yuyu nak cerita sikit tools yang gunakan pustakawan kemudian. Okey Puan Yuyu, macam mana pula dengan Puan Yuyu? Macam mana saya boleh terjun dalam bidang pustakawan ni kan. Okey, sama juga sebenarnya seperti Puan Mawar dan juga Puan Siti. Yang mana masa kita nak isi UPU tu, kita pun tak sangka yang pengurusan maklumat tu adalah lebih kepada bidang perpustakaan. Sebab waktu tu, okey, saya cerita sikitlah bidang saya. Saya pun di sekolah menengah, waktu tu saya mengambil bidang accountant. Saya memang budak account, budak perdagangan dengan ekonomi. Saya bukannya science stream macam mereka berdua lah kan. Dan memang kita minat calculation. Calculation memang kita minat lah.
Dan pilihan pertama saya memang diploma in accounting sebenarnya. Tapi bukan tu. Dan bukan ada 3 pilihan tak silap saya. Yang kedua tu saya pilih DPA, Public Admin. Yang ketiga barulah saya pilih pengurusan maklumat. Yang mana pada ketika itu saya rasa dalam tahun lebih kurang 2001 ke 2002 dia baru sangat era 2002. Era milenium kan, milenium baru kan. So dia kat arah IT. So memang arwah ayah saya lah sebenarnya yang macam dia macam memujuk lah, dia kata ambillah bidang pengurusan maklumat, mana tahu nanti hala tuju sudah ke IT, semua orang akan ambil pekerja yang tahu bidang IT. So kita pun tenyalah masa tu pakai yang pensel kan, kan kita apply guna pensel. Zaman tu borang. Borang manual. Kita tenyalah dekat situ. So tak sangka lah pula dapatlah diploma pengurusan maklumat. Keputusan keluar, UPU keluar berjaya, dan saya punya pengambilan tu saya kena mendaftar di UiTM Samarahan, Sarawak. Wah, jauh. Perjalanan hidup saya memang sangat panjang dan haluan dia jauh macam tu lah. Dan saya sempat ke UiTM Samarahan dalam lebih kurang 2 semester lah, dan kami diarahkan untuk tukar ambil kampus lain. Dan ketika itu saya mohon ke Segamat lah, sebab atas kekangan syarah yang untuk ke sana tiada teman-teman. Dapat pindah 12 orang fly back to Semenanjung. 3 orang ke Merbuk, 3 orang ke Macang, dan 2 orang saya dekat Segamat. Sorry. Dan ada juga kawan-kawan saya yang diploma pengurusan maklumat, dia orang dapat tukar kos engineering di Samarahan. Itu kita inilah kan, kita memang tak tahulah, mungkin Allah kata stay je dengan kos yang ada. Yang rasa cintanya kepada pengurusan maklumat ni, alhamdulillah saya merupakan alumni diploma pengurusan maklumat di Segamat, dan sampai kini lah saya jadi pustakawan juga. Walaupun betul Segamat. Ya. Tapi jiwa account dan juga calculation tu masih lagi masih lagi lah kita minat lagi. Mungkin kan daripada tingkatan 4 hingga 5 kan ambil accounting. Mungkin satu perkara yang kita susah nak lupakan lah. Jadi saya nak tanyalah sikit pada Pemawar berkaitan dengan waktu kita belajar dulu kan. Mungkin pada ketika itu macam Pemawar sebut pun orang kata tu bidang terjun juga kan, mula-mula tak faham apa kan. Bila dah belajar tu macam mana? Rasa cinta tak terhadap bidang ini, ataupun rasa macam satu yang asing sangat, ataupun macam mana tu perasaan? Sejujurnya Cik Akmal, bila kita daripada bidang kejuruteraan, bila kita masuk ke bidang perpustakaan, kita rasa macam pelik sikit pada saya lah. Saya tak tahu orang lain lah kan. Macam untuk library pun kena belajar ke? Tahu kita macam bila kita belajar di sekolah tu, kita tengok pustakawan ataupun tadi kata pengawas perpustakaan, dia susun-susun buku je. Lepas tu pinjam-pinjam buku macam tu. Mula-mula tu rasa macam, minta maaf katalah, agak memandang rendah sedikit. Begitu juga dengan orang sekeliling saya. Bila saya balik kampung ke dan sebagainya, semua orang akan tanya, perpustakaan? Bila dapat kerja tu for you, grade 41. Pustakawan, kalau kata masuk cikgu kan, saya jadi cikgu, grade 41, orang rasa macam besar kan. Bila pustakawan 41 tu macam pelik kan. Tapi itulah, ada juga rakan-rakan saya yang straight A student, namun bila dia ambil pengurusan perpustakaan ataupun pengurusan maklumat ni, dia rasa benda tu sukar. Mungkin sebab jiwa tu tak ada kan, dia tak explore. Kita bukan saja belajar teori, kita kena belajar kan IT, PC maintenance, Visual Basic, database, buat website, isi diploma tu. E-commerce. Kita tak pernah jumpa lagi yang macam rujukan utama yang kita selalu nak guna tu, macam gazetteers ke apa, kan? Tak pernah jumpa. Jadi pada saya waktu tu agak mencabar sebab saya mula-mula memandang rendah, alah senang ni perpustakaan. Tapi bila kena subjek kataloging, bila kena buat database, macam tu lah kan. Dan pada saya bidang kepustakawanan ni dia sesuatu yang unik. Dia sesuatu yang unik, maknanya orang kata macam tadi lah Cik Akmal kata, tak kenal maka tak cinta. Dan bidang pustakawan juga memberi ruang dan peluang yang luas pada saya. Untuk pengetahuan semua, saya pernah dihantar ke US. Pada saya, kalau kita nak fikir secara logiknya, manalah orang kerja perpustakaan boleh dihantar ke luar negara kan. Tetapi bidang ini
sebenarnya dia membuka ruang dan peluang yang lebih luas. Kalau kata bukan sebagai pustakawan pun Cik Akmal, saya kira kalau Cik Akmal dah habis PhD, kita terbuka ruang tu untuk ke akademik pula, menjadi orang kata pensyarah. Itu satu pengalaman daripada Pak Mawar. Ialah bidang yang kita mula-mula rasakan macam asing sangat kan. Ya. Tapi bila kita dah mula go deep, bila kita dah menyelam lebih dalam, sebenarnya wah sesuatu yang baru kan. Okey, adakah Puan Siti Rozana merasakan begitu juga ataupun macam mana? Mungkin pandangan pihak di luar sana ya, dia nampak konsep library ni adalah museum buku, kena senyap. Lepas tu pakai, kalau dia punya pegawainya pakai cermin mata. Hari ni pakai cermin mata. Tapi kita tak adalah skema ya. Tak adalah kita maksudnya tak boleh nak bermesra dengan pihak luar. Saya kira tugas sebagai librarian kini dah lebih luas. Ya, kalau kita tengok orang nampak kita ni yang kisah buku, ataupun dalam arti kata lain, contoh saya ambil satu teknologi lah contohnya orang nampak iceberg pakai atas dia, betul? So dia punya bawah dia tu kita tak tahu macam mana sebenarnya. Itu yang jadi kapal karam tu, dia ingat macam benda tu sikit je, tapi sebenarnya kita bergelut dengan pelbagai lah sebenarnya, dengan teknologinya kita nak kejar, dengan orang kata cabaran sekarang ni kiranya kalau kita tengok lebih kepada nak guna librarian ke, nak guna ChatGPT ke, ataupun nak guna apa lagi, Cik Kemal lah. Cik Kemal ni dia pakai IT kita ni. Adalah. Pakai IT, pakai teknologi kita. So maksudnya banyak sebenarnya, tapi saya lebih nampak benda ni sebagai satu cabaran buat kita lah ya. Tapi bagaimana mekanisme kita nak memahamkan kepada pihak luar sana, sebenarnya bila mana kita bekerja dalam bidang ilmu ni adalah satu yang sangat menyeronokkan lah saya kira. Lagi satu, kita kena pegang satu perkara, bila mana kita meninggal nanti, kita mati nanti, apa yang kita bawa antaranya adalah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Mantap. Itu dia. Ustazah. Pakar IT ada ustazah. Okey, jom kita tanya Puan Yuyu pula, pandangan dia macam mana? Okey, saya setujulah dengan pandangan kawan-kawan saya kan, banyak kan actually dari awal kita jadi pustakawan ni kita belum lagi nampak lah dia punya hala tuju tu lagi, tapi from time to time sampailah kita ke 16 ke 17 tahun, macam Puan dah 20 tahun kan, kita nampak tu selaras dengan trends masa sebenarnya. Dan yang mana pustakawan ni bagi saya dia bukan saja ikut stereotip lama, kita menjaga buku, kita jaga kaunter dengan muka acik-acik garang ni kan, bukan sebenarnya. So bila kita kekal relevan, kita still manusia biasa. So kita pun berubah mengikut arus zaman. So from time to time, macam bagi saya pustakawan ni lebih kepada, nak kata cikgu pun ya juga, pakar rujuk pun ya juga, dan kita kena pandai terlebih dahulu sebelum kita mengajar orang lah kan. Lebih-lebih lagi macam saya mengendalikan unit perkhidmatan yang mana saya perlu jadi pengajar kelas literasi maklumat. Dan orang akan ingat kita ni pakar rujuk lah, padahal sebenarnya kita pun belajar. Kita pun belajar juga, sama-sama nak mengajar kita kena pandai. So bagi saya zaman sekarang ni mencabar sikit lah ya. Lagi-lagi macam Puan Siti kata tadi, ada apa tu, ChatGPT, ada teknologi baru, ada alat-alat ICT yang baru, yang mana kita pun kena juga inline dengan hala tuju ni. Kalau tak macam mana pelajar yang ataupun pengguna perpustakaan ni nak percaya apa yang kita sampaikan kan. Lebih-lebih lagi kita nak ajar dia orang platform. Contohlah kan, saya bagi contoh platform yang terkini, platform Permata Library. Kalau kita tak educate student sendiri bagaimana cara nak guna, macam mana dia orang pun nak aware tentang tersebut. Sebab benda ni mungkin kita terangkan setiap semester, setiap orientasi program kan, tapi dia kena macam one to one juga. So librarian inilah juga yang akan menunjukkan mereka cara-cara macam mana nak cari maklumat, dan bila dapat cari maklumat tu, kita nak ajar dia orang macam mana dia orang nak analisis maklumat tersebut. So kena ada ilmu tu kena tinggi lah maksud dia kan. Bukan sahaja kita bagi fit saja, tapi kita kena sekali duduk sit down dengan mereka, kita kena faham masalah mereka, dan kadang-kadang kita juga boleh jadi penasihat dan juga kaunselor juga sebenarnya. Ya, betul. Ada student ni dia memang ada down. Kita akan face keadaan bila ada beberapa pengguna ni dia ada fasa dia
mungkin dia teknologi fobia. Dah guna pun bila, yes, betul, yes, bukan saja kategori diploma, degree, PhD student pun ada sebenarnya. Dan dari situ kita kena approach mereka secara perlahan-lahan. Kita jangan terus asak dia kan, kau kena boleh juga, tak boleh kenapa kau ni PhD pun tak boleh, tak boleh macam tu. Kita kena pandai tackle audience kita. So bila kita dah dapat cara macam mana, dia pun oh mudah rupanya sebenarnya. So kita pun rasa lega dan benda ni macam buatkan kita rasa better lah, kan, seronok untuk kita bagi maklumat. Dia pun happy, kita pun happy. Kiranya Puan Yuyu ni, saya boleh simpulkan lah, kalau kerja Puan Yuyu ni nak senang cerita macam the guardian of guardian of knowledge. Bukan, kita membuka ruang dan peluang untuk mereka ni meneroka ilmu yang baru dan juga kita menguruskan ilmu itu sendiri. Guardian of knowledge. Betul. Bila kita ada semangat seperti itu, ada kita punya sifat kita ingin bantu, dia orang pun selesa dengan kita. So pengguna ni sukalah, happy lah nak datang ke library dan nak approach kita untuk apa-apa lah, kan. Tidaklah garang seperti stereotip lama, tidaklah garang. Tidak. Kita nampak macam perlu ada penambahan ilmu dari masa ke masa, Ya, kan, untuk bantu pengguna. Kerana kita ada kelas kemahiran pengguna, Ya, perlu betul. kita bantu pengguna. Seperti yang dimaklumkan tadi, awareness tu yang penting. Kalau kita tak bagi awareness, pengguna nak guna pun tak ada guna. Betul. Kan, maklumat. Jadi saya nak tanyalah pada Mawar, bagaimana apa tu, yalah, setakat pengalaman yang dah dilalui pun, Puan Mawar pun juga memang dulu salah seorang pustakawan yang menjaga bahagian dengan pengguna. Mungkin ada pengalaman bersama pengguna, kan. Nampak adakah ini kerja mudah? Macam mana dengan semasa punya keadaan, dulu punya keadaan, apa perbezaan? Mungkin nak boleh ceritakan sikit, kita kongsikan, kupaskan sikit. Okey Cik Akmal, kalau dulu ni kita kata lebih mudah, tapi ada cabarannya tersendiri. Pada saya, pada ketika ini, waktu ini, kita lebih perlu kreatif dan inovatif. Sekejap lagi kita ada program ataupun sesi dengan pembantu kita, ya. Ilmu yang kita dapat tu sebenarnya sebagai orang kata platform sahaja, ya. Ilmu yang kita berikan dan gunakan tu sebenarnya terpulang kepada kreativiti kita dan juga kebijaksanaan kita. Saya suka sebenarnya apabila pihak PITA sendiri, Perpustakaan Tun Abdul Razak sendiri mengeluarkan satu kita panggil amanah dan tanggungjawab untuk kita bersama-sama ke arah pembudayaan ilmu. Saya kira tagline pembudayaan ilmu tu tagline yang paling tepat pada waktu ini lah, kerana kalau kita kata library tu fungsinya apa, dia akan terus kepada susun buku, proses buku, susun dan perkara-perkara yang sebegitu. Namun bila kita open konsep tu kepada pembudayaan ilmu, banyak sebenarnya program-program lain yang kita dapat laksanakan. Sebagai contoh, ya Cik Akmal, cabaran semasa kita sekarang adalah nak dekat dengan kita punya pelajar, kita punya pensyarah dan juga kita punya komuniti. Ya, betul. Jadi usaha yang dilaksanakan oleh PTDI itu sendiri dekat dengan komuniti ni, dengan adanya learning commons kita tu sangat tepat dengan usaha pembudayaan ilmu. Saya kira banyak program-program yang kita laksanakan dah ke arah kita menyokong pembudayaan ilmu itu sendiri. Jadi mungkin lebih dekat kepada komuniti. Ialah temanya, kan. Betul. Macam mana dengan kalau misalnya kata kita tak ada komuniti, adakah kita boleh jalankan tugas kita, Mawar? Saya kira kita ni melebarkan kita punya fungsi dan kemajuan kerjaya. Kalau tak, kita berada di dalam building ini sahaja. You kena ingat bahawa kita sekarang ni kita nak visiblekan perkhidmatan. Ya, betul. Kita tak naklah kita di bawah satu tanggungjawab yang warga sahaja, ya. Dulu-dulu kita warga universiti kita saja ataupun warga kampus kita saja. Namun begitu kita dah sekarang ni visible ke mana-mana sahaja. Dan sebab tu usaha perpustakaan YTM sendiri untuk mewujudkan repository, sebenarnya mengangkat kita punya koleksi-koleksi yang diterbitkan, ditulis oleh kita punya penyelidik dan pensyarah ke arah yang lebih tinggi.
Sebab kita kan nak pergi kepada globally renowned, university. tapi jangan lupa untuk locally rooted. Okey. Okey, Puan Siti Rozana, apa pandangan Puan Siti Rozana berkaitan pekerjaan kita ni lah sebagai pustakawan? Macam mana pendapat Puan Siti Rozana? Adakah kita ni relax saja ke ataupun susah kerja kita ni? Macam mana? Baik dah. Sebenarnya bila kita berada di arena, orang kata arena ilmu inilah, maksudnya arena pustakawan ni, baru kita tahulah sebenarnya ya. Contohnya saya ambil macam tadi peringkat komiti mungkin kita rasa takkanlah library akademik pun nak pergi peringkat komiti kan, tapi sebenarnya tu sebenarnya satu nilai tambah kepada komiti kita. Maksudnya kalau saya rasa UiTM telah mengambil langkah yang lebih awal sebenarnya Cik Akmal. Kita ada misi akademik, betul tak? So why not daripada segi misi akademik tu lebih kepada kita nak tarik pelajar-pelajar untuk masuk, jom masuk U. Tapi sekarang ni maksudnya library pun sama. Macam mana kita nak attract user kita, bukan setakat masuk ke library, tapi maksudnya gunakan perkhidmatan secara digital juga sebenarnya. Sebenarnya bukan satu perkara yang mudah lah Cik Akmal. Ni pemuanya apa student kita sekarang ni dah cerdik pandai sebenarnya. Banyak medium yang boleh digunakan ya. Cumanya saya rasa satu perkara yang tak ada di luar, tapi kita still lagi kena touch dengan tangan kita. Sebenarnya buku fizikal tu sendiri sebenarnya masih perlulah. Dia ada aura tersendiri. Ya, betul. Walaupun digital tu pun ya, betul. Kita suka, tapi pada saya sendiri pun positif, memang Ya, aura betul. buku fizikal tu lebih dekat. Betul. Tak mudah lah. Tapi saya cakap terus terang lah, sebenarnya tak mudah untuk kita berada dalam masa kini sebenarnya ya, untuk kita kekalaman. Tapi kita kena cari sesuatu untuk kita ada satu nilai tambah. Macam sesuatu tadi lah, kita ada community engagement kita ya. So maksudnya dah banyak lagi saya kira banyak program telah diadakan di perpustakaan. Waktu kampus kita sendiri, okey nak buat dekat mana? Biasanya library ni adalah satu tempat untuk kita menyebarkan ilmu lah ya. Kita tunggu nanti kita akan ada satu insyaAllah kita ada satu Azkar Corner. So kita tunggu dah lepas satu ni ruang, Masih menunggu lagi. Bila lah ada Azkar Corner tu. Tengok tadi kita dah lihat kepada inovasi. Kalau tak ada inovasi, maka tak adalah penambahbaikan yang kita perlu. Kita lihat kepada tadi Puan Siti pernah kata bagaimana dengan situasi sekarang pelajar kita dah makin cerdik kan. So adakah lagi Puan Juju merasakan kerja kita ni relax ataupun tak sebenarnya? Okay, relax tak based on situasi terkini ni lah kan. Okay, actually zaman kini lah bagi saya satu cabaran yang mana mereka ni dah, pelajar-pelajar kita ni semua cerdik pandai sebenarnya. Diorang ada ChatGPT, diorang guna perisian Scyspace lah, okay, DeepSeek macam-macam lah, maksudnya Gemini lah, macam-macam lah kan. Sebenarnya benda-benda ni memudahkan mereka dan satu kaedah yang membantu mereka untuk dapatkan sumber bahan. Namun saya sering tekankan lah macam kepada pelajar ni kan, bila diorang ke kelas kemahiran maklumat saya selalu tekankan lah, saya kata it's okay kalau you boleh cari maklumat melalui ChatGPT ke macam-macam AI tools lah, tapi you still tak dapat maklumat seperti yang library sediakan, seperti di online database. Sebenarnya online database kita pun ada AI tools juga macam Scopus AI kan, dan Scopus AI ni baru yes, ya baru dilanggan oleh kita lah. Actually dia pun membantu sangat sebenarnya, dan walau bagaimanapun kita mereka sering gunakan ChatGPT ataupun AI tools ni, mesti ada human touch juga sebenarnya. Saya selalu tekan kepada mereka. Contohlah, biasalah kalau pelajar dia nak generate reference kan, dia buat dia ChatGPT, sila generate reference kepada untuk APA format. Saya selalu cakap, tengok balik wujud tak APA style tu, betul tak dia punya formatting. Dan kita tak perlu rely on semualah kepada ChatGPT. Kadang-kadang ada juga lag dia kan, silap dia macam mana. Saya tak nafikan lah kan. Walau bagaimanapun itu cabaran. Namun bila kita sedarkan mereka, keep on bagi tahu pro and cons dia apa. Even universiti pun mereka pun pensyarah dibekalkan dengan Turnitin software yang mana dia orang boleh detect AI punya detection lah. Dan saya cakap dia still count. If you guna ChatGPT, dia akan count dekat situ. Jadinya
better lah you belajar lah macam mana nak paraphrase ayat sendiri, nak guna reference, nak bina reference tu sendiri, dan kita ajarlah mereka macam mana menggunakan Mendeley Reference Manager, yang mana bagi saya walaupun Mendeley Reference Manager tu dia punya konsep tu still lagi kita perlu berusaha untuk bina reference tersebut, tapi dia punya output tu still lagi in AI teknologi juga. Saya kira dia sebenarnya orang Kumi, kita punya tema pada Hari Pustakawan ni, orang tema pada tahun ini yang disebutkan awal tadi, memperkasakan kemanusiaan. Maknanya pustakawan membantu untuk membina ilmu, membina kepakaran ataupun dia punya skills kan. Kita ada knowledge, kita ada skills, kita nak bina dia jadi lagi mahir. Bukan hanya bergantung kepada tools lah yang ini. Betul Cik Akmal. Itu bukan peranan kita untuk menyedarkan mereka lah sebenarnya, even walaupun ada ChatGPT ke AI tools ni, still lagi kita punya sumber yang kita offer kepada mereka semua masih lagi mudah untuk mereka gunakan, dan ayat-ayat dan artikel-artikel ilmiah yang terdapat dekat online database kita pun memang banyak lah kan, kita boleh akses. Dan ni Cik Akmal saya nak tambah sikit, bila tanya relax tak relax ni, tuan-tuan dan perempuan, mungkin pendengar-pendengar kita pun yang berada bersama kita, kalau nak tahu pustakawan ni relax atau tidak, you kena tengok Facebook ataupun media sosial PTDI UiTM. Ya betul, follow sebenarnya kan, follow tahu PTDI. Yes, relax tak relax, setiap hari ada program. setiap hari kita ada program, dan sebelum kita buat program tu kita ada perancangan kita. Ya betul. Dan saya beri pujian kepada kita punya tim corporate sendiri dan lihat bahawa media sosial kita ni memang up to date. Dan balik pada soalan Cik Akmal, relax tak relax, tengok media sosial. Jom follow. Jangan lupa follow like TikTok kita, Facebook kita, nanti kita share. Okey, nanti kita sharekan. Kita nak break sekejap untuk minit kita nak beri peluang kepada iklan yang kita ada. Check it out. Kita break sekejap. Dalam masa beberapa saat nanti kita akan sambung semula siri soalan kita sebentar lagi. Okey. Baik, terima kasih. Okay, welcome back. Selamat kembali semula. Jangan lupa follow kita di Facebook, TikTok, media sosial lain seperti Twitter dan yang lain-lain lah. Nanti follow, ikuti perkembangan kami Pusakaan Tun Dr. Ismail. InsyaAllah akan ada lagi siri PTDI podcast yang lain. Ini sesi yang pertama ataupun pilot lah kita cuba. Kita tengok sesi yang kedua akan datang. Okey, kita nak terus sambung dengan kita punya bicara pada pagi ini bersama dengan 3 susuk panel hebat pada pagi ini. Puan Mawar, Puan Siti dengan Puan Nuri Dayu. Kita nak tanya soalan lagi. Mungkin kita nak lihat lah, kalau kita lihat masa kita belajar dulu lah, kalau kita ingat kan. Saya masih ingat lagi lah, zaman kita belajar dulu e-commerce. Susah betul loh nak faham e-commerce kan. Bila cakap pasaran terbuka, kedai tanpa dinding, kita pun apa benda itu kita tak fikir kan. Tapi sekarang ni kita dah duduk kat zaman tu. Bila kita sebut saja Shopee, semua orang faham. Shopee punya, oh ini Shopee. Cuba kita bayangkan pada masa tahun akan datang, tahun depan, 5 tahun akan datang lah kita kata kan. Apa pandangan Puan Mawar, kalau kita tanya dulu, pandangan Puan Mawar 5 tahun akan datang, apa yang kita impikan ataupun kita imajinasikan 5 tahun akan datang yang akan berlaku nanti? Orang kata apa, kita kena hadir pada waktu sekarang, iaitu present, tetapi kita perlu merancang untuk masa hadapan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya tarik sikit perhatian semua kepada amanat KP kita, Ketua Pustakawan pada tahun 2025. Dia kata apa kita nak jadi, ya? What's next? Okey, saya angkat kata-kata beliau yang inginkan perpustakaan ini menjadi kedudukannya menjadi kalis zaman. Siapa ingat lagi? Saya ingat lagi, dia kata kalis zaman.
Kerana apa? Zaman berubah, teknologi berubah. Mungkin kita punya kemahuan dan keinginan terhadap sesuatu tu juga berubah. So kita mesti kadeh zaman. Kalau kita lihat sekarang, kita punya pegawai ataupun pembantu kita sendiri, mereka ini berprestasi dan berbakat tinggi. Mereka ini berprestasi tinggi, berbakat tinggi, dan kalau kita lihat, kita ambil baru-baru ni ramai pembantu-pembantu kita yang lebih cerdik pada kita, Cik Akmal. Yang lebih cekap daripada kita. Pandai, lebih pandai daripada kita. Mungkin kita ni di 5 tahun akan datang, kita ada banyak pengalaman. Tetapi kita punya staf-staf baru ni mungkin mereka ada banyak kemahiran. Saya kira begitulah ya. Dan saya melihat 5 tahun yang akan datang, takdir urus perpustakaan UiTM ini akan lebih agile, akan lebih visible. Ya, kalau kita kata perpustakaan UiTM, di mana-mana saja orang dah tahu apa perkhidmatan yang ditawarkan, dan juga saya kira dekat pada komuniti. Ya, kalau kita lihat universiti-universiti di Thailand contohnya, mereka ni menyumbang kepada peningkatan ekonomi kawasan mereka sendiri. Jadi kita pun berharap begitu, satu hari nanti PTDI ni ada satu sumbangan kepada komuniti. Dan di ruang peluang ini juga mungkin saya boleh sama-sama kongsikan sedikit usaha yang dilaksanakan oleh Cik Akmal sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, dengan timnya, dengan pelakar rujuk kita Puan Yuyu dan juga Puan Siti. Kita menyediakan portfolio untuk komuniti sekolah dan juga literasi maklumat. Nanti kita akan kupas lagi lah, kalau kata ada yang berminat, insyaAllah Puan Yuyu pun mungkin boleh war-warkan. Kita nampak kita punya komuniti tu bersama PTDI, insyaAllah. InsyaAllah satu pengembangan yang baik. Mungkin 5 tahun akan datang kita nampak ada engagement lah lebih rapat dengan komuniti kita. Pada pandangan Puan Siti Rozana pula, macam mana kalau kita imajinasikan masa depan kita kan? Mungkin dulu kita tak tahu pun nak ada, tiba-tiba sekarang masa zaman tu ada kan? Apakah imajinasi pada pandangan Puan Siti? Terima kasih Cik Akmal. Saya kira bila kita berimajinasi ni, kita berangan lah. Berangan. Berangan. So kalau kita tengok, bila kita berangan, kita nak macam mana. Kalau saya ambil daripada segi sudut arkib lah ya, untuk makluman penonton kita ya, sebenarnya kita di perpustakaan ni, kita bukan sahaja menguruskan buku, e-book, online database, ataupun kita nampak macam skop library. Sebenarnya library ni luas ya. Sekarang ni kita dah diberi tanggungjawab untuk menguruskan arkib universiti sebenarnya. So arkib universiti ni, bila kita cerita tentang arkib universiti, dia bukanlah satu perkara yang kecil. Dia besar, skopnya begitu besar. Kita nak urus maklumat, kita nak jaga dia punya hazanah tu. Kata apa, kita menjejak sejarah demi untuk menjaga, ataupun kita nak jaga warisan yang ditinggalkan ya. Maksudnya kita jejak sejarah itu, kita tidaklah melupakan. Seperti mana yang Puan bagi tahu tadi, kita tak boleh kalis kita punya kalis zaman tak boleh. Maksudnya kekal relevan. Contohnya dah saya berimajinasi lebih, kita punya skop kita lebih besar ya. Kita bila kita cerita tentang rekod penting universiti contohnya ya, kita tak pelihara daripada sekarang ya. Sekarang tahun 2025. Katalah kita tak simpan rekod tu, kita tak simpan dalam masa 5 tahun, dia akan menjadi hilang dan mungkin tak boleh nak dirujuk lagi. Siapa yang tahu contohnya sekarang ni, kalau kita boleh rekod balik penonton kita ya. Contohnya kalau di kampus Johor ini, di UiTM Cawangan Johor ini, rektor yang kini sedang menjalankan fungsi rektor, agaknya rektor yang keberapa? Contohnya. Contoh. Wah, susah macam. Contohlah. 13 bukan 13. So 19. Okey, so sebenarnya kalau balik, kita sebenarnya yang ke-16. Alamak, Dia silap. macam tu. So 16. saya kira untuk 5 tahun akan datang, so kita kena kekal relevan, kita kena kumpul maklumat, kita kena preserve dia. Walaupun kita mungkin daripada segi kekangan bajet, tapi bajet tu tidak boleh dijadikan satu alasan. Betul. Macam mana dengan ni teknologi tak? Betul, teknologi contohnya sebenarnya kita dah seiring sebenarnya Jackman. Bukan kata 5 tahun, sekarang kita dah bergerak dengan teknologi. Kalau dulu kita simpan rekod secara konvensional, kita letak je dekat rak contohnya, kita letak dalam laci contohnya. Sekarang kita dah ada server, kita dah masukkan dalam sistem. So kita preserve, kita digitize dia. Ya, maksudnya bila rekod-rekod tu kita nak rujuk semula untuk pelajar ataupun penyelidik pada masa kini, lebih mudah capaiannya. So saya kira mungkin daripada segi kita tengok daripada segi server lah Cik Akmal, 5 tahun akan datang mungkin banyak lagi teknologi yang kita tak terjangka. Siapa jangkakan? Kita kata subjek dulu e-commerce. Saya pun sama juga. Kita belajar subjek e-commerce
So Dia e-commerce e-commerce lah. tak terfikir, oh rupanya inilah dia. Jual beli syarat atas talian. Oh ada digital punya showcase. Kan. Benda tapi itulah boleh pengaruh banyak tu. So saya kira pada masa 5 tahun akan datang kita punya skop ni lebih luas lagi, terutama dari segi skop saya sendiri, pengurusan rekod penting universiti tu lebih baik lah ya. Dari segi memang kita tak boleh lari lah daripada digital saya kira ya. Pustakaan digital akan pun digitalkan untuk kita pelihara dan juga untuk menjadi rujukan pada masa akan datang. Kita nak lari ke mana? Anak-anak kita besok kan semua dah lahir dengan handphone, dengan digital kan. Itulah dia juga, begitu juga dengan perpustakaan, begitu juga dengan rekod arsip kan. Tak boleh lari dengan digital dan teknologi. Harapnya bila mana mungkin akan datang ya, 5 tahun akan datang bila kita punya pelanggan nak datang rujuk, dia tak ada dah nak guna ni. Kita dah sediakan semua, dia macam ni slide macam tu kan. Nak cari apa? Nak carilah siapa Cik Ahmad. Oh dia, kita boleh searching begitu. Hopefully kita dapat buat lah benda tu. Saya kira tak mustahil lah Ada sebenarnya. hologram Tak kan. salah. Hologram berbentuk Puan Siti Rozana. Tapi tak salah kan kalau kita berangan kan. Mungkin menjadi kenyataan pada satu hari nanti, insya-Allah. Okey, Pak Yu, macam mana? 5 tahun, 10 tahun akan datang, what do you think? Okey, pada saya dari segi skop perkhidmatan perpustakaan, saya ni imajinasi saya memang luas lah. Saya nampak 5 tahun akan datang, kalaulah kita ada bajet lebih, ada peruntukan, insya-Allah lah kan. Why not kita ini tak tahu dah impossible ke possible ke boleh jadi. Saya bayangkan yang mana kita sekarang nak lebih approach kepada pengguna dekat dengan perpustakaan. So saya bayangkan mungkin 5 tahun akan datang kita ada satu mini caravan. Mini caravan, PTDI caravan yang ada berbentuk yang ada koleksi perpustakaan, lebih kepada library bergerak lah. Library bergerak dulu lah. Yes. Sebenarnya mungkin tak apa, student tak suka pergi ke perpustakaan, kurang minat ke perpustakaan, kita terjah mereka di setiap lokasi. Contoh kalau mungkin van tu berfungsi sebagai pembas ke kan, terpulanglah kan. Dia berfungsi ke setiap stesen kopi, dan dia jadi satu pusat center maklumat, PTDI mini library. So bila dia orang nak bahan, dia orang pergi dekat kios tersebut, dan mungkin ada tu semua imajinasi lah kan, dan mungkin ada platform digital dalam tu yang dia orang boleh touch dan grab apa maklumat yang tentang perpustakaan lah. Dan mungkin tak ada manusia yang handle dalam tu, mungkin robot lalui AI ataupun skrin saja, dia berkomunikasi melalui skrin saja. Dia akan uruskan pinjaman dan pemulangan itu sendiri. Tu macam tu lah. Itu saya punya bayang-bayang, tak tahulah, saya punya imajinasi lah kan. Dan dari segi macam community pula, mungkin ialah kita pun boleh bergerak ke komuniti setempat untuk share kita punya resource lah. Ke sekarang kita dah ke arah resource sharing kan. Mungkin itu antara idea lah, tapi tak tahulah boleh realisasi ke tak. Sebab bagi saya masalah yang kita lihat lah kurangnya pengunjung ke perpustakaan. So kalau mereka tak nak pergi, tak apa, kita kunjung mereka, terjah mereka. Dia macam dekat mall lah Pak Yu. Mall sekarang pun kalau kita tengok cashier dah kurang, so kita kena transaksi kita semua, maksudnya kita sendiri. Ini macam kat Dasko je. Macam tu lah ya, macam Cik Asma, mungkin saya dah nak tambah sikit. Sebenarnya kita ni sepatutnya kita rasa bertuah dan kita perlu rasa bersyukur. Sebab kita ni di cawangan kan, kita punya father mother lah saya cakap kan, iaitu Pita sendiri, dia dah banyak sangat usaha ke arah pendigitalan. Dan Pita ni dia ada tim yang pakar dalam segi AI, sistem dan sebagainya. Kalau kita tengok belakang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada UiTM Digital Library, yang kita dah ada macam-macam perkhidmatan yang Puan Yuyu dan Puan Siti terangkan tadi. So permekasaan ke arah digital campus itu, saya kira pihak Pita perlu diberikan kredit dan perlu diberikan pujian, kerana kami di cawangan ni kami menyokong. Kita nak laksanakan, kita sokong awareness dan sebagainya. Kerana apa? Kita ada father and mother di sana yang memberikan kita platform untuk memudah cara kita punya kerja-kerja di cawangan. Tahniah Pita, dan terima kasih. Kita kira KP kita sendirilah banyak mainkan peranan bersama tim dia. Sebab dia sendiri pun orang IT, betul, background. So kita kena sokong lah. Betul.
InsyaAllah kita akan cuba menyokong, sentiasa menyokong dan terus berkhidmat sehingga hujungnya lah, insyaAllah. Sampai pencen. Sampai meja lah. Okey, ini dia. Okey, saya nak tanyalah sikit. Kita dah tanya mengenai teknikal dari segi way forward kita lah tadi tu kan. Kita kata kan apa pandangan kita pada masa hadapan. Mungkin kita dah lihat juga kepentingan sebelum ni kita dah bincang dan kupas kepentingan perpustakaan, pustakawan itu sendiri. Kita dah introductionkan sikit itu apakah itu perpustakaan, apa itu bidang perpustakaan, dekat mana cabang dan lorong yang kita boleh pergi. Saya nak tanya sikit soalan peribadi lah mengenai apakah yang menjadi inspirasi puan-puan pada hari ini untuk terus berkhidmat. Kita mungkin ada satu kan, mungkin pada pandangan kawan saya dia nampak bunga, dia seronok kan, dia mungkin dia kan, kawan saya nama dia Pamawa, kita tanya dia dulu, mungkin Pamawa ada sesuatu yang memberikan inspirasi untuk terus berkhidmat. Okay. Kalau kata inspirasi ni, saya kira bukan saya saja, orang lain pun begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat beberapa tahun ini dan di masa hadapan, gaji kita dah naik, Cik Akmal. Betul tak berapa kali dah gaji kita naik. In term of orang kata push factor tu, apabila gaji kita naik, amanah kita tu lebih kita perlu pegang. Pada saya lah inspirasi untuk bekerja dengan lebih kuat datang dengan amanah yang lebih besar. Saya melihat kesungguhan Tuan KP kita sendiri lah, Ketua Pustakawan saya, ya, kita, bukan saya saja, kita, Tuan Haji Azizi. Beliau seorang yang berpandangan jauh, ya, dan apabila beliau nak pergi jauh, beliau datang dengan platform dan beliau juga membawa kita bersama. Bukan bodek, saya tak bodek, tapi saya adore cara beliau bekerja. Dan saya sendiri pun jika ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan, beliau sangat terbuka. Jadi perkara yang baik itu sendiri saya harap saya pun boleh belajar dan boleh adaptasikan kepada staf saya sendiri. Dan yang kedua adalah kita punya Menjelang Kampung Director lah, buat Dr. Saunah. Dr. Saunah sendiri seorang yang sangat kuat bekerja dan beliau ada banyak perkara yang diajar secara tidak formal kepada saya sendiri sebagai pengurusan. Ya, apabila kita nak jadi ketua ni, kalau kita orang kata pemimpin itu is born ke is created, Cik Akmal? You rasa macam mana? Is born ke created? Lahir-lahir je dia boleh jadi pemimpin yang baik ke ataupun dia di-create untuk jadi seorang pemimpin yang baik? Saya tanya Cik Akmal lah. Cik Akmal saya tanya kita. Tak kena tanya pula. Saya nak tanya, born ke created? Pemimpin akan dilatih. Dilatih. Perlu dilatih. Walaupun dia dilahirkan, walaupun dia belajar macam mana pun, kalau tak latih, tak ada peluang, dia tak akan jadi pemimpin yang baik. Pak Yuyu macam mana? Bagi saya, kita semua manusia ni dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Walaupun kita bukan sebagai seorang bos, kita masih menjalani peranan sebagai pemimpin seorang keluarga, kepada rakan-rakan, mungkin pada anak-anak kita kan. Jadi contohlah sebenarnya bagi saya lah. Dan bila mungkin kalau kita dilahirkan jadi seorang future boss, so kita pun dilatih lah. Kita perlu latih dan belajar from time to time, bangun, jatuh bangun tu kita akan belajar daripada pengalaman. Betul. Siti pun sama. Ya, sama juga kita Pak Yu. We are born to be leader, but we need to be trained, macam tu. Ya, betul. Jadi sebenarnya satu pengalaman. Dari mana kalau kita tak boleh nafikan, kita lahir kat bumi ni untuk apa? Kita back kepada basic lah. So khalifah. Jadi khalifah ya. Khalifah tu maksudnya bukan saja kepada orang lain, kepada diri sendiri. Betul. Ya, sebenarnya macam tu. Betul. Diam nampak kita Macam orang agama Orang perdana. Orang perdana. Bukan, saya terfikir mengenai dekat Oxford, dia orang ada pool of talent. Maksudnya dia orang ini dilatih secara dalaman. Contohnya macam syarikat syarikat elektrik GE General Electric dekat US. Dia orang ni ada pool of
pool of talent. Jadi diorang dikumpulkan dan diberi asakan untuk menjadi di-push untuk jadi seorang pemimpin. So itu mungkin cara mereka lah. Tapi bila terdengar Positi tu, saya terdengar bila sebut Khalifah. Buatkan saya terdiam. Fikir betul juga sebenarnya. Setiap orang macam Puan Yu sebut tadi, seorang itu setiap orang ada dimandahi yang menjadi pemimpin. Mungkin dalam mikro, dalam keluarga kita sendiri. Banyak sebut itu. Bagus Itu jawapan dia. semua. Saya pula jadi host. Saya pula jadi host. Nampaknya. Hai, dah berapa kali tak boleh. Okey, baik. Puan Mawar dengan jawapannya mantap tadi. Kita dah tanya semua. Inspirasi. Okey, Inspirasi. Inspirasi. Kita dah tanya Puan kita dah tanya positif lagi. Okey. Sebenarnya kalau memberi inspirasi kepada saya lah ya. Kalau saya kira lebih kepada keluarga saya lah. Sebab kita ada mak ayah. Alhamdulillah saya ada mak ayah yang saya kira memang saya perlu berbakti kepada mereka ya. Begitu juga bila kita jadi seorang librarian ni, bila kita memberi ilmu ataupun kita dapat bantu sikit je. Ibu dia tanya kat mana saya nak dapatkan tesis berkaitan ini. Bila kita dapat serve tu, kita dapat bagi tu kepada pengguna kita, dia macam satu Kepuasan. Yes, betul. Kita rasa seronok. So satu benda ni kan, yelah orang kata ilmu Orang pun yang happy betul kan dengan memek muka mereka. Terima kasih Puan, ya Allah. Padahal benda bagi kita senang. Satu kepuasan. Small dia. pieces bagi kita tapi bagi mereka satu kepuasan. Betul. Lagi satu bila kita fikir, lagi satu inspirasi saya lebih kepada saya lebih meletakkan syukur tu lah ya. Bila syukur ni apa lagi yang kau nak? Nikmat apa lagi yang kau nak dekat dunia ni? Kau dah dapat ni. Kau kena ada satu benda yang kau ada jiwa. Macam tu ya. Dia Jack Man jiwa dia jiwa IT. Tapi IT dalam librarian punya konsep pun bagus juga sebenarnya. Ya, macam Puan Mawar pun ada kelebihan dia tersendiri. Puan Ibu sama. Apa kelebihan berat badan? Bila kita meletakkan syukur tu, kita dapat bantu ikhlas. orang. Ikhlas tu maksudnya bukan kita boleh terus dapat macam tu. Bila mana kita dapat serve kita punya customer, seronok tau Cik Akmal. Saya rasa kita semua memang suka. Betul. Ya, even dia pun bila kita tengok ya adik-adik kita, anak-anak lah sekiranya, anak-anak sekarang ni, dia tercari-cari dekat Arab. Dekat Arab. Kita tengok dia tak nak tanya. Okey, so bila dia tak tanya, kita approach mereka. Ya, itu salah satulah. So kalau cerita pasal inspirasi, tak nafikan lah macam Puan Mawar cakap lah, diberi gaji. Betul, itu part of kita punya inspiration lah juga sebenarnya. Yang lebih strongnya kalau saya, keluarga saya, ibu bapa saya dan juga kita punya komuniti kita. Komuniti kita kalau dalam konsep universiti ni lebih kuatnya kepada kita punya pelajar lah. Kalau kita anggap tu pelajar is just pelajar ya. So habislah kita kena anggap mereka ni, kita fikir ni anak-anak kita, ini anak saudara kita. Sebenarnya saya petik sebenarnya daripada kita punya rektor kita ya. Sebenarnya kita kena fikir, kalau saya rasa kalau rektor tak berkata begitu pun sebenarnya kita perlu ada rasa begitu. Kita layan mereka bukan sebab kita dapat gaji, bukan sebab kita ni sekadar aku jadi datang kerja setiap hari 8-5, bukan sebab itu. Dia lebih kepada jiwa kita ya. Kita nak bagi sesuatu tu dengan ikhlas lah. Ya. Okey. Dia lagi cik mana? Nanti kita dah jadi panjang lebar nampaknya ya. Daripada Khalifah, dapat tu gaji. Tapi memang betul Puan Siti. Saya cakap terus terang, waktu saya menerima panggilan telefon daripada beberapa orang pelajar yang dah grade, dah dapat doktorate kan. Dia cakap certain pustakawan ni, contohlah saya bagi terus terang je lah Cik Idris di Pasir Gudang. Ada seorang lecturer ni, dia mengucapkan ribuan terima kasih dan juga penghargaan lah. Sebab dia kata waktu dia sambung PhD, Cik Idris banyak bantu dia untuk dapatkan bahan. Dan juga Puan Nur Hidayah pun tidak terkecuali ya. Ramai sebenarnya rakan-rakan kita yang sambung di peringkat PhD. Dan bila mereka dah grad tu, mereka memuji sebenarnya tugas, tanggungjawab dan bantuan daripada rakan pustakawan semualah. Terutama daripada segi nak dapatkan data dalam data stream Puan Yu sekarang data stream namanya dah berubah kepada dulu data stream, lepas LSAG workspace pula kan. So banyaklah kita dapat feedback yang baik dengan orang kata kepakaran, kemahiran dan juga ilmu daripada rakan pustakawan kita. InsyaAllah. Banyak sumbangan sebenarnya kan yang kat belakang tak didendang sebenarnya. Yang tidak didendang.
didendang. Tak dinyanyikan, tak didendang kan. Orang pun tak tahu. Samiro, Cik. Kalau nak boleh buat lagu kan, Pustakawan. Kalau buat lagu kan, so nyanyi buruk tak jadi, tak sedap. Positi nyanyi mungkin sedap kan. Internship dah tadi. Okay, lepas ni kita minta bantuan daripada Cik Faizul lah buatkan lagu untuk AI, Pustakawan guna dengan AI Faizul kan. Tapi kami kena nyanyi. Sebab inilah hero-hero yang tak didendang kan. Kalau Jangan tak dia tahu bagi kan. idea hari pustakawan. Okey, itu dia jawapan dari Puan Siti Rozana. Mungkin nak tanya juga dengan Puan Juju lah, apakah yang memberi inspirasi untuk Puan Nuridayu terus bersemangat untuk bekerja hari-harian, insya-Allah. Okey, nak cerita pasal inspirasi ni, apa yang Puan Mawar cerita, Puan Siti cerita, dia pun menjadi inspirasi sama seperti saya jugalah ya. Tapi saya nak highlight lebih, yang menjadi inspirasi kepada saya adalah diri saya sendiri sebenarnya. Sebab saya tengok balik saya punya rentetan hidup daripada saya susah payah belajar kan, sebab kita memang anak orang Felda kan, kita habis kampung, kita kat Datuk, susah sangat sebenarnya nak hadap, nak dapatkan apa tu, nak masuk universiti susah, nak dapatkan bantuan belajar pun susah guna PTPTN. Dan kita belajar menjadi berdikari, daripada contohnya kan, daripada nak balik kampung lah, daripada Shah Alam, daripada Pudu tu naik bas balik ke Keratung, lalui dalam 5 ke 6 jam jugalah kan. Dia sebenarnya 3 jam, tapi bila naik kenderaan awam jadi 6 jam. Saya lihat dari segi saya punya susah payah hidup saya yang berdiri di kaki saya sendiri. Saya rasa macam bersyukurlah dengan apa yang Allah dah berikan, dengan jawatan yang sedia ada ni, dengan gaji yang kita dapat seperti Puan Mawar cakap tadi, menjadi amanah kita untuk kita beri sumbangan kepada komuniti dan juga pelajar lah. Dan dia apa lagi yang kita nak, nikmat apa yang perlu yang kita dustakan, bab kata Puan Siti tadi. Jadinya Allah dah berikan saya laduan yang sangat walaupun banyak rintangan, tapi kita berjaya sebenarnya. Dah kategori berjaya semua orang ni kan. Dan membuatkan saya sentiasa from time to time saya bangun pagi, okey, aku nak bekerja dengan baik-baik, nak sihat selalu, nak bagikan nak berikan sumbangan kepada pelajar, nak ajar. Saya lebih kepada kelas pemahiran maklumat kan. Saya nak bukan saja kita nak kejar KPI, kita nak bagi diorang ni dapat apa ilmu yang kita nak berikan. Bagi diorang faham tu boleh menjadi satu kelegaan. Bila kita tanya, okey ada soalan? Tak ada soalan tu bagi saya, ya Allah, fahamlah tu. Dapat ilmu ni, dapat. Betul ke faham? Ya, betul ke faham? Dia faham dah tu. Tapi Dia alhamdulillah kan dia orang okey lah, sebabnya apa yang kita tahu kan, kita ni dapat pahala banyak bila kita beri ilmu kepada orang-orang lain yang bermanfaat, sehinggalah hari ni lah kan akhirat nanti kan. So itulah antara bagi saya punya semangat. Dan yang kedua, menjadi inspirasi utama saya rakan-rakan sekerja saya, Puan Mawar, Puan Siti, Cik Akmal dan juga staf-staf saya. Ya, betul. Staf unit pengurusan perpustakaan, staf unit yang lain, staf PTDI lah bagi saya. Saya nampak mereka ni begitu bersemangat. Bila kita bagi, bila Puan Mawar ataupun Puan Siti Dan Akmal duduk di sebalik bagi, kamera. ya, di sebalik kamera bersama. Sebabnya bila Puan Mawar bagi task lah, ataupun kita sama-sama ada satu program, Kita mereka berikan diorang punya sumbangan tu dan juga semangat tu luar biasa. Tak mengira Dan unit per tidak unit. mengira unit, tak ada macam nak cakap ya, benda tu Benda susah pun benda boleh susah jadi jadi senang. mudah. Betul kata Puan Mawar tu. Dan mereka ni sangat mengambil kerjasama. Bukan saja mereka ni pandai solvekan critical problem, mereka juga mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi sebenarnya. Even kita pun tak tahu kepakaran, contohlah nak mengendalikan podcast ni kan, dari segi teknologi tu mereka lebih pandai sebenarnya. So bila saya tengok saya punya kawan-kawan saya panggil rakan-rakan rakan-rakan saya ni cukup bersemangat, yang mana mereka ni sama jugalah setiap hari bekerja nak cari gaji kan, nak ada rezeki, dapat gaji, nak sara keluarga. Itu menjadi semangat kita untuk bangun. Mereka bersemangat, kita mesti kena lebih bersemangat. Ya, Sebab kita ni ketua unit dia orang ni, kita nak jadi contoh kepada mereka. That's why kita perlulah jadi contoh yang baik. Setiap pagi pastikan semua orang semangat. Yes. Lepas dengar program ni semua dah semangat. Semangat macam. Yang lain tu memang inspirasi saya sampai bila macam anak saya, keluarga saya, memang sentiasa dalam hati saya lah. Sebab inspirasi kita kena cari. Betul. Ya. Sebenarnya apa yang membuatkan kau
nak pergi kerja esok tu, dan juga kau bukan, macam saya cakap tadi, bukan 85. Itu bukan cerita 85. Kalau cerita 85 lagi lama, betul tak? 85 lagi lama banding kita duduk dekat rumah. Kat rumah kita pukul 9, pukul 10 dah tidur. Dia jadi semangat tu bila kita tahu, oh okey, staff kita pun dah semangat ni buat yuyu, apa nak buat ni. Kita macam okey ready. Dia tanya sampai kita, dia, ada apa lagi tak nak kita tolong? ni sampai tak apalah, tak payah cuti lah, kita pun bersemangat sama dengan dia orang. Macam tu lah. Bagus kan, bila kita ada inspirasi itulah yang berikan kita semangat lah. Semangat di belakang tu yang penting kan. Persekitaran kita tu je Akmal, pun memberi inspirasi. Sekitaran kan, Yes. memberikan impact positif pada seorang individu lah. Jadi rasanya kita dah sampai ke penghujung. Sebelum kita tutup kita punya bicara pada pagi ini, mungkin kita akan jemput lagi Puan Siti, Puan Yuyu, Puan Mawar InsyaAllah. untuk bincangkan satu lagi topik yang lain. Sebelum saya tutup lah, saya nak tanya juga lah satu, mungkin kata-kata terakhir ataupun nasihat, ataupun mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan pada akhir-akhir kata ni kan. Kita minta lah Tuan, mungkin kita minta Puan Mawar dulu lah. Oh, saya dulu. Okey. Sebenarnya apa yang saya nak cakap ni Puan Yuyu dah cakap tadi. A good organisation ni dia bukan sebab leader dia yang bagus, ya. Sebab kata Puan Siti, saya ingat dulu beberapa tahun yang lepas, dia kata kalau ikan busuknya tu daripada mana Cik Akmal? Pada kepala. Nanti dia akan merebak. Pada saya PTDI menjadi organisasi yang pada personally saya kira mantap dan boleh dibanggakan oleh saya sendiri kerana bukan sahaja leader tapi manager dan juga staf sokongan ni bersama-sama. Saya kira kalau tidak ada kepakaran daripada kita punya pembantu dan pustakawan, kita tak boleh sama-sama lahirkan idea yang baik. Contohnya Cik Akmal datang dengan idea kolaborasi bersama pihak sekolah dan PPD, which is very good idea dengan podcast dan sebagainya. Kalau Puan Yuyu tidak ada idea bagaimana kita nak perkembangkan, perluaskan lagi kita punya perkhidmatan bersama dengan Pasca Siswaza baru-baru ni buat kan, dan saya kira dari Dr. Jana banyak lagi usaha lain saya nampak dengan BPJI dan sebagainya, dan mendapat like pun dekat Facebook oleh KP sendiri, which is saya very happy, ya. Dan kita pun ada MOU bersama dengan PPAJ, ya, yang digerakkan sendiri oleh Cik Idris dan Cik Akmal sendiri. Apalah nikmat yang saya nak dustakan bahawa kata-kata tadi kan. Dan kita akan menerima sumbangan daripada pihak ASKA, tu pun usaha Puan Siti, ya. Saya kira PTDI mempunyai rezeki yang sangat banyak dan sangat luas kerana sifat orang kata apa, saling ingin membantu. Dan tuan-tuan dan perempuan, kalau ada sedikit sebanyak kita panggil kekurangan tu biasalah. Dia membuka ruang untuk penambahbaikan, ya. Dan saya kira apa yang Puan Yuyu cakap tadi betul, ya. Kita perlu berterima kasih kepada pembantu, rakan pustakawan dan juga kita punya ketua, sebab semua mereka ini memainkan peranan dan mengajar kita sesuatu untuk menjadi yang lebih baik pada masa hadapan Cik Akmal. InsyaAllah saya doakan PTDI akan lebih cemerlang dan berjaya atas usaha dan orang kata apa, sokongan semua kita. Terima kasih. Macam mana ni? Baik. Mana ni? Okey, ada juga untuk hari pustakawan. Saya apa yang saya apa ni nak bagi nasihat ni? Tak ada masalah. Kalau hari dia macam ni lah kalau kita nak dapat manis tu, kita akan jumpa dulu pahitnya. Begitu ya. Kalau kita nak Itu macam cinta. Kalau kita nak dapat manisnya madu tu, kita perlu bersusah payah dahulu untuk dapatkan madunya di atas pokok. Maksudnya dia dapat sesuatu yang kita inilah kejayaan kita, maksudnya kena melalui dulu fasa-fasanya. Macam Puan Yuyu tadi cerita macam mana fasa permulaan nak melalui jalan ni. Begitulah juga ya, saya kira pengalaman tu akan memberi kita ataupun mengajar kita untuk kita lebih menghargai sesuatu, ya. Begitu juga penonton kita ataupun anak-anak kita, adik-adik kita di luar sana, ya. Saya kira macam tu. Merasai dahulu pahit dan kita akan jumpa manisnya kemudian. Okey? Kena dekat berhadap cinta. Ini cintakan ilmu. Okey, mantap. Cintakan ilmu Ya, betul. Okey. Okey, baik Puan Yuyu. Macam mana pula dengan pandangan Puan Yuyu? Tadi apa yang Itulah saya betul dia dengan very inspired. Itulah kan. Okey,
sempena Hari Pustakawan ni lah kan, saya tiada apalah yang saya nak doakan je lah sebenarnya, semoga kita sama-sama yang bergelar pustakawan ni menjadi seorang pustakawan yang berjaya, menjadi pakar rujuk yang diiktiraf, yang berjaya walaupun bukan di peringkat antarabangsa, di peringkat komuniti setempat pun is okay. Semoga kita terus bersemangat untuk mendidik masyarakat dan juga warga UiTM ya, sebabnya itu adalah tanggungjawab kita yang menjadikan anak bangsa kita ni lebih berjaya lah. Dan saya harap kita terus menerus menjadi pustakawan yang hebat sampai bila-bila dan menjadi contoh kepada anak-anak muda lah. Kita buktikan pustakawan ni bukan saja kerjaya yang biasa-biasa, dia sebenarnya ada kerjaya luar biasa. Itu saja. Mantap. Mana? Saya kira itu ayat yang terpaling cantik untuk kita tutup siri ni. Tapi saya nak juga dengar Cik Akmal Cik kata kerja Daripada host kita. daripada host kita kan. Kita kan Cik Akmal. Kata-kata saya daripada saya lah, dari hati saya mungkin kepada semua penonton, kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan. Yang pertama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Semasa bekerja kita dapat pengalaman yang banyak dengan kawan-kawan kita. Apa saja pengalaman yang saya timba, ini semua mungkin daripada mereka. Sedikit pun tak datang daripada saya, mungkin daripada Tuhan jugalah yang berikan sedikit kebaikan kepada saya untuk menggerakkan sesuatu. Segala ilmu yang saya ada, saya segala sebaik mungkin lah kita curahkan, kita bagi kepada kawan-kawan. Sebab apa? Bagi saya ini ialah satu jalan mungkin, abang kata hadis, dapat senyuman Rasulullah itu mungkin membuka jalan untuk kita masuk ke syurga. InsyaAllah dengan membantu orang itu salah satu jalan, mungkin itu yang kita cari untuk kita suka untuk buat. Okey, daripada itu on that note, saya kira kita tutup sesi ini. Kita jumpa lagi dalam siri podcast yang akan datang pada masa akan datang dengan panel-panel sosok-sosok yang lebih hebat. Mungkin yang ni kita rasa hebat, ada lagi yang hebat mungkin, ataupun kita akan jemput mereka lagi untuk bincangkan topik-topik yang ada di Pustakaan Tun Dr. Ismail ataupun dalam dunia perpustakaan, pustakawan. Okey, untuk itu kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa follow kita punya social media di Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain lagi. Moga-moga kita boleh lihat update-update perkembangan tentang Pustakaan Tun Dr. Ismail dan juga aktiviti-aktivitinya lah. Ini melangkupi dua kampus ya, kampus Segamat dan juga kampus Pasir Gudang, insya-Allah. Sekian saja daripada kami. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih.